Death is not the greatest loss in life. The greatest loss is what dies inside us while we live. Sejujurnya, aku benci kehidupan aku. Kadang-kadang aku tertanya, kenapa aku lahir dalam keluarga seperti ini? Apa salah aku? Sehingga Tuhan membuat aku rasa aku ni tidak layak untuk disayangi. Lisa dah balik? Mak lah, tak sempat nak masak apa kat Lisa. Duit yang tadi aku bagi cukup tak? Ha? Oh ada duit. Ingat ada. Aku minta ambil weh. Dia dah kesian lah dekat dia, dia tak makan lagi. Ada. Mu pergi ambil, mu pergi kat aku. Kalau semua duit yang kita ada abang ambil, kita nak makan apa? Ikat perut nanti. Sekarang ni abang tu fikir kalau cara abang tu kita keluarga. Mu dah nak ajar aku ah? Aku tahu nak buat apa. Bukankah dia ke? Kau ni kan? Jangan nak jumpa tau. Hari-hari kat rumah. Tiba-tiba jumpa kat luar. Ada? Lepas tu, tengok beg ni. Ni punya satu, ada dua, ni dah besar gerabak ni. Pergi mana? Pergi rumah. Nak budak kecil je dari rumah ni. Aku dengar bapak kau dah penggerak sekarang. Punya dah bising bapak kau dengan mak kau. Aku nak tidur pun tak tenang. Jap. Betul kau tu? Oh, tak sengaja tersejiran dengan dia. Dia je yang tak tahu. Aku ingat kau stalk dia ni. Kau stalk dia. Kesian kau kan. Bankrupt ni. Tak ada duit je. Lepas tu, dengan mak tu stres. Tak tahu nak mak kau makan apa. Ni pun dah tunggu kering. Lepas tu kan, anak kau jadi apa ni? Tinggalkan mak kau seorang. Bagus sangat lah. Jangan cakap macam tu. Member dia dah depress. Kurang kasih sayang. Kenapa? Semua ni salah aku ke? Kenapa aku yang kena tanggung semua ni? Kau semua tak duduk di tempat aku. Tak layak nak cakap macam-macam dekat aku. Nak lawan balik. Tapi aku takut. Aku tak kuat.
Jangan risau ibu. Lisa akan pulihkan kehidupan yang lelaki itu rosakkan. Lisa tak nak ikut jalan dia. Lisa nak buktikan yang kita boleh, tidak perlu bergantung padanya. Lisa bukan seorang yang lemah. Lisa kuat. Tak apalah, saya suka. Dia nampak ke? Dah, faham dah nak kau. Mana tu dia iman dia tinggi pasal apa? Wah, sombong anak ayah ni. Usah langsung. Apa jadi bos learning sombong dengan ayah tak? Ayah dah ajar yang nak jadi sombong gini. Ayah lu besar ke mau tahu tak? Kau yang salah. Semua ni atas usaha aku sendiri. Aku yang kena pikul tanggungjawab kau sebagai seorang bapa, sebagai suami untuk jadi sekarang ni. Kau jangan lupa yang telah terjadi sebelum ni. Sebab dengan semua ni lah aku jadi kuat tak? Bila kau dah merangkak lah sekarang, tak ada rasa. Kadang-kadang kita akan diuji dengan cabaran dalam kehidupan. Bukan karena Tuhan membenci, tapi kebesaran seseorang tidak diukur dari kekuatannya, tapi diukur dari bagaimana dia berdiri tegap setiap kali dia terjatuh. Itu adalah tanda kita disayangi. Anda lebih kuat daripada yang anda sangkakan. Bangkitlah demi mencari warna-warni kehidupan yang anda impikan.